Ramai orang ingat balingan pancing cuma guna tenaga tangan. Padahal teknik yang betul lagi penting untuk dapat balingan jauh dan tepat. Posisi tangan memainkan peranan utama, terutama ketika menggunakan spinning reel. Jari telunjuk perlu memegang tali dengan kemas sebelum gelang dibuka. Pegangan joran pula jangan terlalu kuat supaya pergelangan tangan lebih fleksibel ketika membuat hayunan. Selain itu, posisi badan juga penting untuk menghasilkan balingan yang padu. Kaki perlu dibuka seluas bahu bagi memberi keseimbangan. Tangan belakang menarik joran, manakala tangan depan menolak ke arah sasaran. Teknik ini membantu menggunakan tenaga seluruh badan, bukan hanya bergantung pada tangan semata-mata. Semasa membuat balingan overhead cast, joran perlu ditarik ke belakang kepala sebelum dihayun ke depan secara smooth. Timing melepaskan tali sangat penting kerana jika terlalu awal umpan akan naik tinggi. Manakala jika terlalu lambat, umpan akan jatuh dekat depan sendiri. Pastikan juga tali keluar dalam keadaan lurus dan tidak sengit supaya balingan lebih kemas, jauh dan kurang risiko tali kusut pada skor. Teknik sidecast pula sesuai digunakan di kawasan sempit seperti bawah pokok atau tebing sungai. Pergelangan tangan perlu digunakan dengan baik untuk menghasilkan snap pada hujung joran agar umpan keluar dengan lebih lancar. Kesimpulannya, teknik balingan yang betul bukan sahaja membantu mendapatkan jarak balingan yang lebih jauh, malah dapat mengurangkan masalah tali kusut, tali sengit dan meningkatkan ketepatan lontaran. Lagi banyak latihan, lagi sedap dan padu balingan yang dihasilkan.